Semalam ada satu customer tanya, "Bang, saya nak cari type gold, tapi warna putih." Kita bagi warna putih, dia kata tak mau. Harga nak rendah. So kita bagilah warna hitam ni. Sebab nak rendah punya harga kan. Kita dah bagi. Dia baca saja. So macam mana nak buat? Apa nak jadi? So kita tunjuklah kereta ni masih open stock tahun 2022. Kira baru lagi lah. Let's go. So ini dia tahun 2022 Toyota Alphard S-Type Gold. Yang ni muka hadapan dia ada gold-gold macam ni, maknanya S-Type Gold lah. And then lampu S-Type Gold original untuk facelift unit dia datang 3 LED. Ada sliding signal ataupun orang panggil sequential signal, dan juga ada cornering lamp. Itu yang pasti mesti ada. Grill hadapan dia memang color-color dia macam perak-perak sikit. Macam ni. Ni adalah spek untuk Type Gold. And then boleh tengok sport rim. Original sport rim dia macam ni. Ini sport rim dia size 18 inci. Iron chrome. And then dia ada apa dia panggil? Garnish. Garnish. Chrome kat sini. Okay, belakang semua sama macam SC. Sebab dia pakai sequential signal juga. Dia tak pakai macam aspect. Dia tak pakai LED biasa. Dia macam SC spec. Untuk bahagian interior dalaman, macam ini. Hitam penuh. All in black. Datang dengan ada stitching gold dengan semi leather Alcantara. Bukan semi leather lah. Ni sebenarnya leather. Leather Alcantara. Dengan ada sini leather lah. 2 power door, 1 power boot. And then ada roof monitor. Condition original macam ni. Dia punya steering wheel dia sama macam S-Spec. Tak ada power-powernya. Untuk S-Type Gold dia sama. Dia tak ada electronic seat dan juga dia tak ada memory seat. And then ini condition original dia. Let's go, kita tengok seat belakang macam mana. Okay, seat belakang dia macam ni. Ni dia pakai Isofix lah. Isofix yang ada cover Isofix untuk 2 penumpang belakang. Dan juga baby seat lah. Yang ni tak ada sunroof. Siapa yang nak cari sunroof, kita ada satu unit. Warna sama, tahun sama, harga sama. Yang tu ada sunroof. Boleh WhatsApp saya di 0177145604. Ingat Recon, ingat Nabil. Cari Recon, cari Nabil. Yang pasti kita punya kereta semua adalah grade yang original dan proven. So berminat boleh WhatsApp saya. Kita ada ready stock. Yang ni kita nak jual 18 something. Berminat nak tahu detail harga retail price, boleh WhatsApp saya cepat-cepat. Jangan tunggu-tunggu. Nanti dah terlepas baru nak cari, sorry. Let's go, let go.